Hai, apa khabar semua? Hari ini kita nak dalami satu benda yang best dalam DaVinci Resolve, iaitu speed ramps. Saya akan tunjukkan satu kaedah baru yang bukan je lebih pantas dan senang, tapi serius, ia bagi anda kawalan kreatif yang penuh. Jom kita mulakan. Pernah tak korang alami benda ni? Korang buat efek kelajuan tapi hasilnya nampak kaku, macam melompat tiba-tiba. Geram kan? Relax, korang tak keseorangan. Ramai yang hadapi masalah ni. Tapi hari ni, kita akan selesaikan benda ni sekaligus. Okey, ini plan kita untuk hari ni. Mula-mula, kita akan sediakan timeline. Lepas tu, kita akan cipta perubahan kelajuan tu sendiri. Kemudian, kita akan licinkan peralihan tu. Dan akhir sekali, kita akan tambah sentuhan profesional sikit supaya hasilnya nampak betul-betul padu. Okey, jom kita masuk bahagian pertama. Dengar macam kerja remeh kan? Tapi sebenarnya tak. Anggap je langkah ni macam kita tengah siapkan kanvas sebelum mula melukis. Ia penting untuk bagi kita kawalan penuh nanti. Proses ni cepat je. Jangan risau. Mula-mula, buka keyframe editor. Kemudian, korang akan nampak 3 titik kan? Klik kat situ dan pilih untuk paparkan semua parameter video. Last sekali, scroll sikit ke bawah dan pastikan retime speed tu aktif. Dah, siap. Senang kan? Alright, sekarang kita masuk bahagian yang paling best. Macam mana kita nak main-main dengan kelajuan klip kita? Inilah bahagian yang paling seronok. Okey, cuba tengok pada klip video korang. Nampak tak ada satu ikon kecil kat sebelah kiri tu? Yang tu. Klik ikon tu untuk buka panel lengkung keyframe. Di sinilah semua magic akan berlaku. Mula-mula, cari tempat korang nak kelajuan tu mula berubah dan klik ikon berlian tu untuk tambah keyframe. Lepas tu, cari titik akhir dia. Tapi, ada satu cara yang lagi cepat. Pro tip ni, cuma tekan dan tahan butang Alt, lepas tu klik terus pada garisan kelajuan tu. Boom! Terus ada keyframe. Jimat masa. Dan inilah konsep utama dia. Sangat-sangat senang nak faham. Garisan ni mewakili kelajuan klip korang. Tarik ke atas, klip jadi laju. Tarik ke bawah, dia jadi slow-mo. Semudah tu je. Kawalan penuh di tangan korang. Tengok ni sebagai contoh. Dengan hanya menaikkan garisan tadi, kita dah lajukan klip ni sampai 350%. Nampak tak betapa dramatik perubahan dia? Memang power. Okey, satu benda yang korang mungkin perasan, mana peratusan kelajuan tu? Tak nampak pula. Susahlah nak agak kan? Jangan risau, senang je nak selesaikan. Cuma klik kanan atas klip tu dan aktifkan retiming controls. Baru nampak. Sekarang, setiap kali kita buat perubahan, kita nampak nombor dia secara langsung. Nak buat penyesuaian sikit? Tak ada masalah. Keyframe yang kita dah buat tadi tu, korang boleh seret je ke kiri atau ke kanan. Ini membolehkan korang kawal dengan tepat bila perubahan kelajuan tu nak mula dan berapa lama ia akan berlangsung. Sangat fleksibel. Okey, kita dah berjaya cipta perubahan kelajuan, tapi dia masih nampak macam terkejut sikit kan? Agak mendadak. Jom kita beralih ke peringkat seterusnya. Kita akan licinkan transisi ni supaya nampak lebih profesional dan artistik. Cuba tengok perbezaan ni. Sebelah kiri, perubahan kelajuan yang kaku, terus melompat. Sebelah kanan pula, transisi yang licin dan berangsur-angsur. Inilah hasil yang kita nak. Dan percayalah, nak buat ni senang sangat. Prosesnya ada 3 langkah mudah je. Mula-mula, pilih semua keyframes korang. Lepas tu, klik kanan atas mana-mana satu daripadanya. Dan akhir sekali, pilih ikon lengkung yang nampak licin tu. Klik je, settle. Automatik lompatan kasar tadi akan jadi RAM yang smooth. Nak kawalan yang lagi detail? Boleh. Lepas korang licinkan keyframe tu, korang akan nampak ada handle kecil di setiap sisi. Cuba regangkan handle ni. Nampak tak? Ia membolehkan korang kawal betapa gradual transisi tu. Jadi korang boleh sesuaikan betul-betul ikut cita rasa. Efek kita dah nampak hebat, tapi ada beberapa sentuhan terakhir yang boleh buatkan dia nampak lagi level up. Macam kerja orang pro. Jom kita tengok apa dia. Benda pertama ialah motion blur atau kabur gerak. Fikir macam ni, dalam dunia nyata, bila sesuatu tu bergerak laju, mata kita akan nampak ia macam sedikit kabur kan? Bila kita tambah efek yang sama pada video kita, ia akan nampak jauh lebih sinematik dan realistik. Cara nak buatnya senang je. Guna blade tool tu untuk potong bahagian video yang laju. Lepas tu, cari efek motion blur dan seret je ke atas klip yang dipotong tadi. Dan untuk hasil terbaik, pergi ke inspector dan tukar tetapan kualiti kepada better. Okey, satu maklumat penting. Kalau korang guna DaVinci Resolve Studio yang berbayar, efek motion blur ni memang dah ada dalam tu. Tapi, kalau korang guna version percuma, jangan risau. Pencipta asal kandungan ni ada sediakan tutorial percuma di saluran dia tentang cara nak dapatkan efek yang sama. Jadi, semua orang boleh buat.
kita dah bincang pasal laju, tapi macam mana pula dengan gerak perlahan atau slow-mo? Kadang-kadang bila kita perlahankan video secara ekstrim, ia nampak macam tersekat-sekat kan? Ada cara untuk atasi masalah ni. Jawapannya ialah optical flow. Ini satu teknologi yang sangat pintar. Secara mudahnya, Resolve akan analisis pergerakan antara dua frame dan kemudian dia akan cipta frame-frame baru di antara kedua-duanya. Hasilnya, gerak perlahan yang sangat licin, walaupun rakaman asal korang tu bukan high frame rate. Jadual ni tunjukkan pilihan yang ada. Untuk kedua-dua versi, percuma dan studio, korang boleh pilih optical flow. Versi percuma ada pilihan standard dan enhanced better, yang mana dah cukup bagus dah. Cuma, versi studio ada satu lagi pilihan iaitu speed warp yang guna AI. Yang ni lagi hebat, terutamanya untuk situasi yang sangat mencabar. Jadi, inilah rumusan utamanya. Kaedah yang kita belajar hari ini bukan sekadar cara lain untuk buat speed ramps. Ia adalah kaedah yang lebih baik, lebih mudah, lebih pantas dan yang paling penting, ia memberi korang kawalan kreatif yang mutlak. Jadi, persoalannya sekarang bukan lagi macam mana, tapi apa? Dengan kuasa kreatif baru ni di hujung jari korang, cerita apa yang korang akan sampaikan? Kemungkinannya tak terhad. Selamat berkarya.